Assalamualaikum, aku Ariana. So hari ni aku akan jawab beberapa soalan daripada Pinterest yang aku cari sendiri. And aku rasa soalan-soalan ni menarik untuk aku jawab. Total soalan ada 15. So aku akan jawab satu persatu berdasarkan experience dan ilmu pengetahuan aku yang tidak berapa banyak. Tapi basically soalan-soalan ni tak perlukan ilmu pengetahuan pun. And aku tak baca lagi soalan-soalan dia. Tapi aku rasa soalan-soalan dia adalah macam yang high IQ sangat. Dia basically just experience and apa yang terjadi dalam hidup aku je. So macam aku rasa boleh dijawab. So yeah, let's get into it. So soalan pertama. If you could swap live lives with anyone for a day, who would it be? So basically soalan dia tanya, kalau aku boleh tukar, aku translate bahasa Melayu, kalau aku boleh tukar kehidupan dengan seseorang, siapakah yang aku akan pilih? Aku sangat minat Akak Aisyah Afshi. So siapa tak kenal Aisyah Afshi? Siapa tak kenal kot Aisyah Afshi? Aisyah Afshi kot, siapa tak kenal? So aku nak swap lah. Sekejap. Aku takut aku rasa bodoh kalau cepat swap. Sekejap aku google sekejap. Okay, aku dah google. So it is swap. So aku nak swap kehidupan dengan dia supaya aku boleh tengok. Bukannya aku tak bersyukur dengan kehidupan aku. Aku bersyukur sangat dengan kehidupan aku. Alhamdulillah. Cuma soalan dia macam tu kan. So kita jawablah soalan dia kan. Aku nak swap kehidupan dengan Kak Aisyah Afshi. Sebab aku nak tengok kehidupan dia. Bukan aku nak tengok kehidupan dia. Aku nak tengok daripada mata dia. Aku nak tengok macam mana how she looks at life. Faham tak? Macam mana dia lihat kehidupan tu. Dia kan macam kita tahu Kak Aisyah Afshi yang dia sangat positif. Dia sangat kita tengok dia, kita pun termotivasi dengan dia kan. So yeah, aku nak swap kehidupan dengan dia supaya aku boleh tengok kehidupan dari segi kacamata dia. Yes, that's it. Okay. Next, number 2. Where's the most memorable place you've travelled to? Mana tempat yang paling memorable aku pernah pergi? Aku tak banyak travel. Paling jauh pun aku pernah pergi Sabah. Itu pun masa aku kecil. Aku tak ingat sangat. So paling memorable aku rasa aku pergi Legoland dengan family besar aku, Ulamak. Yes, itu paling memorable sebab masa tu aku paling enjoy sekali. Aku main roller coaster. Aku suka roller coaster. Aku main roller coaster memang best gila. So aku rasa tu memorable lah. Lepas tu macam ramai kan, family besar semua. So yeah. Number 3, if you could have a drink with anyone, living or dead, who would it be? Oh, soalan ni sedih sikit lah. Sebab soalan sedih sikit. Aku rasa aku nak have a drink with my setakat ni aku kehilangan nenek dan atuk aku berlamak. So I think I would have a drink with them because aku nak tanya diorang bangga tak dengan aku. So yeah. Number 4, what's your guilty pleasure TV show? What's your guilty pleasure tu apa? Sekejap aku google, sekali lagi aku google. Soalan nombor 4 ni aku dah google. Guilty pleasure tu maksudnya macam kesenangan bersalah bahasa Melayu dia. Aku macam kesenangan bersalah apa tu? So macam aku tak boleh ajak. Aku high IQ juga. Guilty pleasure TV show. Apa tu? Aku tak faham guilty pleasure tu apa. Siapa yang tahu guilty pleasure tu apa yang macam boleh aku tahu aku bodoh. So tak payah komen. Itu pun tak tahu. Ya, aku tahu aku tak tahu. So aku tanya kat korang, guilty pleasure tu apa? So kalau korang tahu, sila komen. And kalau komen tu janganlah copy paste saya Google. Aku dah Google. Cuma aku still tak faham. So siapa yang boleh terangkan dengan lebih mendalam, sila komen di bawah. Okay? Yeah. Thank you. So kita move to next question. How was your perspective on success evolve over time?
my perspective on success is bila aku boleh beli apa-apa je yang aku dan family aku nak. Aku anak sulung and aku ada adik, aku ada adik-beradik lah. So my perspective on success is bila aku boleh senangkan mak ayah dan adik-beradik aku. Yes. Why did you choose your current career path? Aku still tak ada career path. Aku sekarang masih study. Dan aku study aku study law. Tapi aku sebenarnya lah sejujurnya aku tak bercadang pun untuk menjadi lawyer. Dulu aku nak sangat jadi lawyer sebab aku minat sangat bercakap. Tapi sekarang semakin aku membesar dan aku pun macam ada masalah sendiri, aku sedar yang aku mungkin susah nak jadi lawyer ni. So it's not an easy job lah. So macam aku sedar diri aku and aku rasa aku tak bercadang nak jadi lawyer, tapi we'll see. Okay, aku habiskan study aku dulu. Maybe kalau aku still minat nak jadi lawyer, aku akan teruskan career path aku untuk menjadi lawyer. So yeah. Next question. When was the last time you stepped out of your comfort zone? So the last time I step out of my comfort zone is masa aku form 5. Aku jadi, korang tahu tak bila macam korang buat sketsa kan, akan ada seorang pencerita kan. Aku jadi pencerita tu. So aku rasa itu memang di luar comfort zone aku sebab aku jarang bercakap di halayak ramai. Yang ramai gila, satu perhimpunan tengok. So aku rasa aku jarang buat benda tu. And aku rasa tu aku step out di luar comfort zone aku lah. Sebab aku selalu join pantun. Pantun kan dalam bilik kecil. Lepas tu kita berpantun je lah dalam bilik kecil tu. Adalah 10-15 orang tengok. Tak adalah satu perhimpunan. So yeah, aku rasa itu the last time aku step out of my comfort zone. So next, how do you maintain work-life balance? Aku tak bekerja lagi, so aku tak maintain apa-apa work-life balance. So yeah. Tapi kalau study, aku macam nak cakap, macam mana aku maintain study life aku lah? Tak, aku maintain je lah. Aku maintain je lah. Aku tak tahu, aku tak ada nasihat untuk sebab hidup aku pun tukang langgang ni. Aku bukan orang yang betul untuk bagi nasihat tentang study life balance. Yes. Okay, next question. How do you deal with failure or setbacks? Setbacks tu apa? Tengok aku kurang IQ. Tapi macam mana aku nak cakap? Aku takut aku terlepas cakap tapi setback tu apa? Sekejap kita google sekali. Encik Google, saya perlukan bantuan anda. Okay, aku dah google. Setback tu maksud dia kemunduran. Sekejap, salah angle. Okay. Setback tu maksud dia kemunduran. How do you deal with failure or setbacks? Failure, aku rasa aku tak handle failure. Aku memang menangis kalau aku gagal. And aku akan ambil masa beberapa hari untuk aku adapt dengan kegagalan tu. And baru aku macam, okay, aku tak boleh macam ni. Aku kena maju lah. Aku kena macam, aku tak boleh macam ni. Sebab kalau aku macam ni, orang lain dah ke depan. Aku fikir macam, Alhamdulillah, sorry baru makan. Aku macam tu. Aku fikir orang lain dah ke depan daripada aku. So aku tak boleh macam ni. Aku tak boleh terus-terusan macam ni. Sebab aku akan tinggal ke belakang kalau aku terus macam ni. So yeah, macam tu je aku adapt dengan failure. Aku deal with failure. So next, when was the last time you learned something new? When was the last time I think bila aku learn something new? Aku lukis ni. Something new lah juga kan. Aku lukis ni, aku tengok kat Pinterest, aku macam nak lukis. So macam, yeah, something new lah kan.
So yeah. So next, how was technology impact your relationship? Oh my god. So how was, aku LDR. Buat siapa-siapa yang aku LDR dengan my boyfriend. So teknologi sangat memberi impak lah kepada hubungan aku. Sebab we basically communicate with technology. Macam FaceTime, WhatsApp, semua tu. So macam sangat memberi impak. Sebab we basically communicate with technology kan. With using technology, sorry. Using technology. So yeah. Where do you find inspiration? Where do I find inspiration is aku tengok kawan-kawan aku dah macam diorang dah maju ke depan. So aku macam terinspirasi lah. Aku ada seorang kawan ni, aku sangat terinspirasi dengan dia. Sebab aku tengok life dia sangat positif and penuh colourful. Dia macam Disney princess. Kau tahu tak? Dia macam Disney princess. Dia basically macam Disney princess. Sebab hidup dia sangat macam warna-warni, penuh colourful, penuh macam banyak aktiviti dia buat. So macam banyak hobi dia lakukan. So macam aku tengok life dia, aku terinspirasi lah dalam dia. So macam basically aku cari inspirasi aku tu dengan tengok kawan-kawan aku. Yes. So how do you define happiness? Aku define happiness bila aku rasa aku rasa cukup dengan apa yang ada. Is that answering that question? Aku rasa yes. Aku rasa cukup dengan apa yang ada. Kan Islam pun ajar kita sentiasa berasa cukup kan. So bila aku rasa cukup, automatic aku rasa happy. Sebab aku rasa aku tak perlukan apa-apa lagi. Yes. Number 14. And this is the second last question. Where would you travel if money was no object? Aku akan travel aku bukan jenis yang suka travel. Aku suka rumah. One thing about aku suka rumah. Sebab tu aku tak boleh duduk asrama. Aku pernah masuk asrama sebulan je. Lepas tu masa aku form 4, aku sebulan je aku bertahan. Lepas tu aku keluar. Sebab aku memang tak boleh jauh daripada family. Aku tak boleh jauh daripada rumah. Aku suka rumah. Aku suka duduk stay rumah. And even sekarang, even aku dah ada lesen, aku boleh kira pakai jari je tu. Bila aku keluar, aku boleh kira literally guna jari je. And tak banyak. Okay. And tak apalah, kita sebutlah satu negara. Okay, aku nak pergi Korea. Basic lah, Korea. Sebab aku aku FOMO. Nanti diorang kecam aku pula, kata aku pergi Korea FOMO apa. Tak. Tapi aku nak pergi Korea. Itu yang penting. So, the last but not least question. Last but not least. When did you last surprise yourself? Aku tak pernah dapat surprise. Aku tak pernah pun surprisekan diri sendiri. Kalau birthday aku pun, basically aku dah tahu dah mak aku akan beli kek. So, aku memang tak pernah dapat surprise. So, yeah. So, aku rasa itu saja daripada aku. Aku dah jawab ke 15 soalan yang ada. So, kalau korang suka video macam ni, komen. Aku akan buat lagi. So, maybe lepas ni aku boleh jawab soalan daripada korang. Tak tahu. One day, maybe. So, aku rasa itu saja daripada aku. Thank you so much for watching. And bye!